Masjid. Ular jadi ular pun macam lah. Tu kat kayu. Dia lepas. Dia pegang buat rasa. Dekat cikgu. Oh, nak terlepas ni. Okey. Dah. Dah. Ha tu. Dah. Ular sekarang pun dah lapor lah. Dia pergi dapur. Pakcik ada masak lemak. Dia mau basuh. Mesin basuh. Ni bagi basuh sedap ni buat ni kari ni basuh. Assalamualaikum, selamat petang. Okay, sekarang ni kita baru saja terima panggilan Himaas Ular. Okay. Dimaklumkan ada seekor ular sawa rasanya. Apa besar kecil. Jadi apa-apa kita jumpa di lokasi. Dia harapkan lokasi ni okey ya. Tadi last kat mana? Last kat mana tadi? Kat pipe tu Oh. Kita patut kan jadi jangan salah kita. Jangan main-main je. Itu ular bisa dia kalau jadi apa-apa tak. Boleh buat dia. Ha. Tu. Tu dia. Ada. Saya. Okey dah. Oh. Okey. Okey. Sekejap. Dah terlepas saya ni. Masjid. Ular jadi ular pun macam lah. Tu kat kayu. Dia lepas. Dia pegang buat rasa. Dekat cikgu. Oh, nak terlepas ni. Okey. Dah. Siapa tak dapat tu lah. Oh, okey. Tahu bola dia tak bawa. Tak ada kayu bulat kat sini. Wah, ada GoPro. Kayu bulat tak? Wah, ada GoPro. Wah, ada 360. Geput lah. 360 BS GoPro. Wah. Tolong tangan saya pergi boleh. Dia kepada 360 BS GoPro dah jadi berlawan tak? Ada. Saya pun nak rakam lah macam ni.
Saya pun kelas apa lagi ni? Lapar. Dia lapar, dia mau makan. Sayur pun dia makan. Mau bikin baru ah? Habis sekarang duduk mana? Dia mau naik baru ah? Yang bekal ikut tu dah. Nampak. Alright, clear. Belai dulu. Basah tadi dia berak ke tak? Yalah, you telefon lah. Okey. Bismillah. You lepas ke bawah lah, pegang. Ya. Kasih dia orang minum air. Dia ular. Balik. Senyum saja. You ketawa saja, kesian dia orang. Hai. You mau buat rumah baru ke? Rumah besar? Ni, rumah you. Tanah you. Ni, Lama lagi lah. lama lagi. Saya pun besar. Ada ular. Dia luar dah. Alright. Clear. Okey, kelah. Kita nak pergi lepaskan. Sekarang ni ular dah boleh lengkap. Kita nak pergi lepaskan cepat dan selamat. Tak start lagi. Tanah dia jual dulu. Allah. Jiran dengan Cina. Okey, kes yang kedua ini, kes ular juga. Kali ni di Puncak Jalil. Okey, yang kes pertama tadi kita dah lepaskan cepat selamat. Ular lebih kurang dalam 2 meter. Okey, ini ular yang kedua. Jadi kita jumpa di lokasi lah. Hai Dik. Ada tak? Masih ada tak? Kecil je. Ada ekor dia. Ular apa? Ular sawah. Sila. Tapi takut juga. Dia masuk sini tadi. Belakang lagi ni. Anak yang mandi sekali. Pada pegang, sekejap. Tarik susun dulu. Pintu basuh ni. Tarik, lepas tu. Sekejap. Dapat lukisan? Tu.
Ular sekarang dah lapor lah. Dia pergi dapur. Pakcik ada masak lemak. Dia mau basuh. Mesin basuh. Ni bagi basuh. Sedap dia buat ni kari ni basuh. Oh, dia kencing. Dah kencing dah. Kencing sedap. Oh, dia dah baju dah. Biar dia Dia kencing. Yeah. Senang stick. Ha? Palak dah. Oh ya. Nah, itu jarak patukan ular jarak patukan ular dia letakkan. Abang mau buat kelas lah. Okey, jarak patukan ular dia 1 2. Di sini. Cium kepala dah cium. Cium kepala dah. Sesak ni. Ni kalau sawan ni tak ada SOP dia. Kalau salah dia ada SOP je, dia gentle sikit. Ni dia tak kenal ni. Dah, gambar. Oh, cantik tu. Bila dia koyak buat tu comel lah. Bila dia macam tu. Golong golong je. Ni pasal kita datang pun daripada jauh, datang pula cepat. Kita rehat dulu lah. Dengan ular dia. Letak bawah lah, aku pijak. Ya. Lepas angkat. Angkat je. Adik ni berani lah dia kata. Nak pegang. Adik nak pegang. Anak tak jinak. Ni pegang dah. Jangan pegang kepala dah, pegang sikit. Pegang. Jadi bomba kan? Cuba pegang tu. Pegang ekor sikit. Nanti kena patut. Ya. Pegang beg tu sendiri lah. Ada yang menjawab tu. Aduh. Oh, dia dah masuk dah. Dia dah masuk dah. Masuk. Orang nak tengok tu masuk. Panggillah dia kalau akak tu. Lepas kawan. Lepas balik. Oh, pijak pula. Dah keluar kamera dah. Dia tak bawa geng ke biasanya? Tak ada. InsyaAllah dia dah tadi sana dulu. Terima kasih. Masak wangi sana dulu dah. Boleh 3 pula. Ha? 3 orang keluarkan video sama, tapi lain-lain konsep. Bye. Ada peminat tu dia bawa dah naik. Ular tu. Tak, tangkap ular.